Pada awal pagi Ahad 16 Ogos, lebih daripada 800 drone Ukraine melintasi langit Rusia. Dan 600 daripadanya menuju terus ke Moskow. Перекинется, понял, налево. Ну вот я вижу уже 3 блока вот слева. Ini adalah serangan udara terbesar oleh Ukraine tahun ini. Dan sasaran utamanya bukanlah pangkalan tentera, ia adalah gudang terbesar di seluruh Rusia yang terbakar habis. Dengan barangan bernilai $1.5 bilion di dalamnya. Tapi itu bukanlah perkara yang paling serius. Zelensky sendiri telah memberi amaran, ini baru permulaan. Dalam video ini, saya akan tunjukkan kepada anda rancangan di sebalik serangan-serangan ini. Satu rancangan yang bukan menyasarkan gudang tetapi menyasarkan bank-bank di Rusia. Dan mengapa minggu-minggu akan datang boleh mentakrifkan semula perang ini. Lihat gambar-gambar ini. Ini adalah Kolodino, 40 km ke selatan Kremlin. Gudang yang terbakar dari hujung ke hujung ini adalah pusat logistik Wildberries. Untuk sekian lama, secara rasmi, gudang terbesar yang beroperasi di seluruh Rusia, 250.000 meter persegi, mampu memproses 2,5 juta pesanan setiap hari. Sekarang, lihat orang Rusia yang merakam dari tepi jalan. Dia berkata, "Saya sudah nampak 3 blok sedang terbakar. Dan macam mana nak padamkan benda ni?" Dia betul, tiada siapa yang padamkan. Ну вот я вижу уже 3 блока вот слева. Ada rakaman hampir 5 minit kebakaran itu dirakam dari atas sebuah bangunan. 5 minit rakaman, tiada satu pun trak bomba, tiada pancutan air, hanya barisan api melompat dari satu gudang ke gudang lain sehingga memenuhi seluruh ufuk. Dan lihat butiran ini. Imej ini diambil dari kamera papan, pemuka sebuah kereta dengan cap masa di sudut skrin. 5.37 pagi. Aset telah mengubah pagi menjadi malam di atas sebuah lebuh raya persekutuan. Dan imej satu lagi ini, yang paling cantik dan paling menakutkan hari itu, dirakam lebih 12 jam selepas serangan. 12 jam. Dan kompleks itu masih terbakar dengan kekuatan sebegitu. Kolodino tidak bersendirian. Perhatikan imej ini dari kamera pemantauan bandar. 2 tiang asap dalam satu bingkai pada masa yang sama dengan cap tarikh. Yang di sebelah kiri datang dari Kolodino. Yang di sebelah kanan dari Severnoye Domodedov. Satu lagi kompleks logistik gergasi dengan lebih daripada 540,000 meter persegi yang juga telah diserang oleh drone pada subuh yang sama. Seorang penduduk merakam kedua-dua kebakaran itu dalam satu gerakan kamera saja, satu di setiap hujung ufuk. Di dalam Domodedovo pada waktu siang, kerosakan menjadi jelas kelihatan. Bumbung runtuh, rasuk berpintal, dinding terkoyak. Wanita yang merakam itu merangkumkannya dengan tepat. Satu mimpi ngeri. Dan di selatan negara, di wilayah Rostov, lebih daripada 150 drone telah menyerang 3 bandar dan sebuah stesen kereta api. Kementerian Pertahanan Rusia berkata mereka telah memusnahkan 822 drone Ukraine. Sementara itu, Datuk Bandar Moskow Sergei Sobyanin mengakui 600 drone terbang ke arah ibu kota. Dan TASS, agensi negeri, memanggilnya sebagai serangan drone Ukraine terbesar sejak awal tahun ini. Sekarang, beri perhatian kerana di sinilah analisis yang anda tidak akan jumpa di portal-portal lain bermula. Lihat, tiada siapa yang menghantar 822 drone hanya untuk memusnahkan 2 gudang. Menghantar 822 drone adalah untuk menyesakkan pertahanan udara, iaitu untuk membanjiri sistem dengan lebih banyak sasaran daripada yang mampu dijatuhkan. Setiap peluru berpandu anti pesawat Rusia berharga sangat mahal. Setiap drone Ukraine hanya berharga sebahagian kecil daripada itu. Apabila anda memenuhi langit dengan sasaran yang murah, pihak pertahanan terpaksa memilih apa yang hendak dilindungi. Dan pada malam itu, pilihan Rusia telah terdedah. Malah gudang terbesar di negara sendiri yang terletak 40 km dari Kremlin, mereka tidak mampu pertahankan. Seorang penduduk Podolsk menyindir keadaan itu dengan menulis dalam videonya, "Podolsk, selamat pagi." Seorang lagi,
yang merakamkan kepulan asap di antara dua bangunan bertanya, bila agaknya kita boleh tidur dengan aman? Selepas 4 tahun setengah mendengar bahawa perang itu jauh, wilayah Moskow terjaga di bawah awan hitam. Tapi kemudian datanglah soalan yang jelas. Kenapa Ukraine menggunakan drone untuk menyerang sebuah gudang dagang dan bukannya kilang kereta kebal? Dan jawapannya? Baik. Ini adalah rancangan paling bijak dalam fasa perang ini. Ini adalah Wildberries. Dia seperti Amazon Rusia dan itu bukan keterlaluan. Menurut data yang dipetik oleh media, Wildberries dan Ozon, kedua-dua platform e-dagang terbesar di negara itu, secara bersama menjana nilai bersamaan dengan 8,5% daripada KDNK Rusia, hampir 1/10 daripada seluruh ekonomi negara itu. Dan mereka menggaji 4 juta orang, lebih daripada 5% daripada seluruh tenaga kerja Rusia. Apabila gudang seperti itu terbakar, bukan sahaja barang dagangan menjadi abu, ia juga menyebabkan peniaga kecil gulung tikar, penghantaran tertunda di seluruh negara, inflasi dan rakyat Rusia biasa terasa kesan perang pada poket mereka. Pada penghujung hari yang sama, seorang pemandu merakamkan di laluan yang sama asap dari Domodedovo di kaki langit dan barisan ratusan meter di sebuah stesen minyak di kawasan itu. Dan sebelum ada yang mengatakan bahawa Ukraine menyerang sasaran awam dan tidak bersalah, lihatlah butiran ini. Di laman web Wildberries sendiri, terdapat satu kategori rasmi yang dipanggil segala-galanya untuk operasi ketenteraan khas. Betul tu, Amazon versi Rusia menjual drone FPV secara terbuka. Drone serangan kecil yang dikawal kamera yang menguasai barisan hadapan, gentian optik untuk drone tentera, vest kalis peluru dan topi keledar. Peralatan yang sama digunakan untuk membunuh rakyat Ukraine di barisan hadapan dengan penghantaran pantas. Syarikat itu menafikan membekalkan kepada tentera. Tetapi kategori itu telah didokumentasikan di laman web sehingga awal Ogos. Ukraine tidak memilih sasaran ini secara kebetulan. Wildberries sendiri yang menjadikan dirinya sasaran. Dan apa yang berlaku pada hari Ahad itu bukanlah satu peristiwa yang terpencil. Ia adalah bab terbaru dalam satu kempen yang dijalankan secara sistematik. Sejak 18 Julai, Ukraine telah menyerang lebih daripada 20 fasiliti syarikat itu di seluruh wilayah Rusia. CNN telah mengesahkan secara bebas bahawa imej-imej itu memang dari Koledino. Dan CNN merumuskan tujuan kempen ini, membawa perang ke dalam rumah rakyat Rusia biasa dan menjadikan setiap hari peperangan lebih mahal untuk kerajaan Rusia. Imej-imej ini, sebagai contoh, adalah dari Bashkortostan, lebih daripada 1,200 km dari Moskow di seberang Sungai Volga. Kempen ini telah melanda seluruh negara dan bukan hanya menggunakan drone. Pada bulan Ogos, penggodam dari perisikan tentera Ukraine telah menjatuhkan infrastruktur digital syarikat itu. Pembayaran terhenti, perkhidmatan pelanggan tidak dapat diakses. Dan hasilnya, dalam angka, menunjukkan bahawa ini sedang berfungsi. Menurut Kementerian Pertahanan Ukraine, dengan kejatuhan Koledino, 7 daripada 10 pusat pengedaran terbesar Wildberries telah berhenti beroperasi. Syarikat itu telah kehilangan lebih daripada 1,000,000 meter persegi gudang. Perolehan telah jatuh kira-kira suku. Dan kerugian yang dianggarkan kini hampir mencecah $12 bilion. Namun, memusnahkan barang dagangan hanyalah di permukaan. Rancangan sebenar mensasarkan perkara lain, bank-bank. Dan di sinilah perkara menjadi serius. Pada pagi serangan itu, Firepoint, pengeluar Ukraine bagi drone yang digunakan dalam operasi itu, telah menyiarkan perkara berikut. Selamat pagi semua. Kecuali Wildberries di Koledino. Dan mereka mengaku bertanggungjawab. Serangan itu menggunakan FP1, drone yang dihasilkan oleh syarikat itu sendiri. Beberapa minggu sebelum itu, pengasas bersama syarikat, Dennis Stilleman, telah menerangkan logiknya. Menurut beliau, Wildberries ialah peminjam terbesar di seluruh Rusia. Maksudnya, syarikat yang paling banyak berhutang kepada bank-bank di negara itu. Syarikat itu berkembang hasil daripada pinjaman yang sangat besar, sebahagian besarnya dengan VTB, bank kedua terbesar di negara itu yang dikawal oleh kerajaan.
Dan di sinilah Meta King menjadi menakutkan untuk kerajaan Rusia. Jika Walberis Muflis, ia tidak jatuh bersendirian. Pada pandangan Sillerman, kejatuhan itu akan menyeret bank-bank yang membiayainya, termasuk VTB sendiri. Fikirkan tentang kesan domino yang akan berlaku. Sebuah drone murah memusnahkan gudang. Gudang yang musnah itu menjadi hutang tak berbayar. Hutang tak berbayar itu menjejaskan bank. Bank itu milik kerajaan. Dan kerajaan Rusia yang sudah berdarah akibat sekatan dan perbelanjaan perang terpaksa menyelamatkan sistem itu. Pada pandangan saya, kita sedang berdepan dengan sesuatu yang belum pernah berlaku. Satu percubaan untuk melumpuhkan sebuah negara musuh melalui kredit. Itu hanyalah satu teori, tetapi beberapa bulan akan datang akan mengesahkan sama ada benar begitu. Dan yang paling penting, sama ada ia berkesan. Tetapi tidak dapat dinafikan bahawa sasaran yang dipilih memang terlalu masuk akal untuk dianggap sebagai kebetulan. Dan sekarang, saya masih berhutang jawapan tentang misteri di awal tadi. Biar saya beritahu sesuatu yang akan membuatkan anda keliru. Wildberries. Syarikat ini yang sedang menjadi sasaran serangan sudah tahu bahawa Coledino akan diserang. Ya, mereka sudah tahu. Lagipun kompleks itu ialah salah satu daripada 2 gudang terbesar syarikat. Dan satu lagi, di Elektrostal sudah menjadi abu pada bulan Julai. 7 daripada 10 pusat pengedaran terbesar sudah pun tumbang. Ia hanya soal hari saja. Namun begitu, Coledino tetap terbakar ketika masih penuh. Dengan anggaran kira-kira $1.5 bilion dalam bentuk barangan menurut anggaran penganalisis. Sekarang timbul persoalan. Kenapa? Dan sebelum saya jawab, buat macam ni. Langgan saluran ini dan aktifkan loceng sebab cerita ini akan ada bab baru setiap minggu dan kami akan berada di sini untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat. Jadi, kenapa mereka tak kosongkan? Baiklah, sejujurnya, tiada siapa di luar sana yang benar-benar tahu dengan pasti. Tapi saya akan berikan anda beberapa kemungkinan. Tapi ingat, ini hanyalah kemungkinan. Yang pertama ialah ketidakmungkinan fizikal. Ini kerana gudang yang memproses 2,5 juta pesanan sehari tidak akan kosong dalam masa seminggu. Apatah lagi apabila gudang-gudang besar yang lain juga telah menjadi abu. Yang kedua, mungkin sesuatu yang mudah seperti penafian. Fikirkan sejenak. Mengevakuasi bermakna mengakui secara terbuka bahawa pertahanan udara Rusia tidak dapat melindungi wilayah Moskow sekalipun. Dan yang terakhir ialah meletakkan harapan pada insurans. Cuma di sini ada masalah. Menurut pakar yang ditemu bual oleh media Rusia, sukar untuk insurans menampung kos tersebut. Apapun jawapannya, gambaran tetap sama. Negara terlalu besar untuk dikosongkan tepat pada masanya. Terlalu lemah untuk mempertahankan langit sendiri dan terlalu bangga untuk mengakui mana-mana daripada 2 perkara itu. Inilah Rusia pada Ogos 2026. Dan jika anda fikir hari Ahad adalah kemuncak kempen ini, itu kerana anda belum dengar apa yang dikatakan oleh Zelensky. Dia memberi amaran bahawa itu hanyalah pemanasan. Sehari sebelum serangan besar, Zelensky mengesahkan satu lagi serangan. Kali ini, pelakunya adalah peluru berpandu Flamingo buatan Ukraine yang telah mengenai pusat progres di wilayah Samara. Ia adalah salah satu syarikat utama Roskosmos, agensi angkasa lepas Rusia. Dengan kemudahan itu, terletak 900 km dari sempadan. Lihat gambar-gambar ini. Bola api pada waktu subuh dan pada waktu pagi, asap hitam naik di belakang bangunan kemudahan itu. Beberapa hari sebelum itu, Ukraine telah mengesahkan serangan ke atas industri minyak di Tobolsk. Dan Tobolsk terletak di Siberia. Dan dalam satu mesyuarat staf umum bersama pengeluar senjata, Zelensky telah memberi arahan secara terbuka. Dia mengarahkan supaya memperluaskan geografi serangan jarak jauh. Maksudnya, menyerang lebih jauh dan di lebih banyak tempat. Dan beliau telah menandatangani kontrak selama 3 tahun dengan para pengeluar. Ini bukanlah satu tindakan pembalasan biasa. Ia adalah satu kempen industri yang dirancang dengan jadual dan bajet yang telah ditetapkan. Dan Amerika Syarikat tahu tentang perkara ini. Di sisi Zelensky, Trump sendiri mengaku secara terbuka. Kemajuan Ukraine dan serangan jarak jauh semakin meningkatkan tekanan ke atas Putin untuk mencapai persetujuan. Apa yang jelas bagi kami ialah kerajaan Amerika menggunakan kempen ini sebagai alat rundingan. Setiap gudang yang terbakar
menjadi satu lagi hujah di meja rundingan. Dan bagaimana pula dengan Rusia? Baiklah, Rusia sedang melakukan apa yang biasanya dilakukan oleh penjahat yang terdesak. Mereka menggandakan pertaruhan. Pada dini hari yang sama, peluru berpandu Rusia telah menyerang Kiev. Dan lihatlah apa yang tinggal dari pasar buku tradisional Pochina. Buku-buku berselerak di atas aspal, di antara runtuhan dan anggota bomba. Pasar buku. Peluru berpandu juga telah mengenai kilang keluli terbesar di Ukraine di Kryvyi Rih. Dan beberapa hari sebelum itu, peluru berpandu balistik yang dibekalkan oleh Korea Utara telah membunuh 6 orang di Zaporizhia. Zelensky sendiri memberi amaran Rusia sedang meningkatkan pengeluaran peluru berpandu dan bersiap sedia untuk memobilisasi lebih ramai orang. Dan anda tahu apa maksudnya? Itu bermakna Putin tidak bersedia untuk berdamai. Dan setiap tindakan seperti ini hanya mengesahkan mengapa tekanan dari Ukraine wujud dan mengapa ia akan semakin meningkat. Dan ada lagi satu butiran dari awal pagi itu yang hampir tiada siapa pun komen. Dan ia mungkin yang paling serius sekali. Pada pukul 4.44 pagi, radar Romania, negara anggota NATO, mengesan drone memasuki ruang udara negara itu dari Moldova. Pesawat pejuang F-18 Spanyol yang sedang berpatrol untuk perikatan telah menembak jatuh sasaran itu pada pukul 5.01 pagi. Moldova memaklumkan bahawa mereka telah menjejak drone jenis Shahid, iaitu model serangan yang digunakan oleh Rusia. Jurucakap Komando Tentera NATO berkata bahawa drone itu berkemungkinan besar berasal dari Rusia. Ini merupakan drone keempat yang ditembak jatuh di atas Romania pada tahun ini sahaja. Dan di tengah-tengah suasana yang bergolak ini, di mana kedua-dua pihak mengumumkan peningkatan ketegangan dalam minggu yang sama, kemungkinan perkara ini berlaku secara tidak sengaja semakin kecil. Jadi, saya tahu kita telah bercakap tentang banyak perkara di sini. Tetapi, kembali kepada teori saya tentang melemahkan Rusia melalui kredit. Mari kita perhatikan sama ada dalam beberapa hari atau minggu akan datang, 3 pusat pengedaran utama Wildberries yang masih beroperasi akan tumbang. Kerana, jika itu berlaku, persis tentang kejatuhan ini akan menjadi lebih kukuh. Dan kemudian masuklah VTB, bank yang saya sebutkan tadi. Sebarang tanda bantuan daripada kerajaan kepada bank itu mengesahkan bahawa domino telah mula jatuh. Mari kita perhatikan. Tetapi, tidak kira apa yang berlaku, satu perkara sudah jelas. Perang ini telah memasuki fasa baru dan ia akan ditentukan bukan sahaja di medan perang tetapi juga di bank-bank. Dan kita akan mengikuti setiap bab di saluran ini. Jadi, langgan sekarang dan aktifkan notifikasi kerana langkah seterusnya boleh berlaku pada bila-bila waktu dini hari. Jumpa lagi di video seterusnya.